Okay, hari ni Dila akan cakap pasal diri Dila lah. Sebenarnya orang sakit bipolar ni ada yang agresif, ada yang tak. Macam Dila, waktu Dila sedih, Dila agresif. Pagi tadi doktor datang melawat dan waktu tu Dila terasa marah. Dila berkurun dalam bilik air. Sebenarnya tak nak keluar, tapi kesian tahu doktor datang jauh-jauh nak melawat kita. Tu Dila keluar juga. Tapi Dila macam Dila tarik nafas, lepas Dila rasa macam okey, saya boleh cakap dengan orang. Baru Dila keluar daripada bilik air. Dila tahu Dila tak boleh nak balas jasa doktor-doktor yang rawat Dila, tapi apa yang Dila berjanji, kalau doktor ambil berat pasal Dila, Dila akan buang perangai-perangai yang tak elok tu. Dila sebenarnya bukannya jahat, cuma kadang-kadang Dila terlampau ikut perasaan. Jadi doktor yang merawat Dila, tolonglah maafkan Dila kalau Dila kadang-kadang buat korang rasa macam marah tau.